Restoran mana yang masih tak ada dalam list abang, tolong tag restoran tu dengan tag owner dia sekali. Restoran Habib, restoran YNY Sahul, nasi kandar Sri Mutiara, nasi kandar Mami Fasha, restoran Ahmad Khan, restoran MDS, restoran Al Nurul Bukit Bintang, restoran Asubuh Puchong, restoran BRJ area Setapak dan Kuala Lumpur, dan Cendol Buhari daripada Kelang, restoran ABC Bistro daripada Pulau Pinang. Ni semua adalah restoran-restoran mamak yang dah beli kereta dengan abang. Abang ada satu target nak jual kereta dekat semua restoran-restoran mamak dekat area satu Malaysia ni. Ada lagi few company tengah deal dengan abang, masih dalam proses. Restoran YNY Ansari, YNY Harmonium dan restoran Nisha Fatah dalam proses. InsyaAllah kita akan close sampai jadi. Kepada yang tengok video ni, restoran mana yang masih tak ada dalam list abang, tolong tag restoran tu dengan tag owner dia sekali, supaya kita buat dia sampai dia beli kereta dengan abang. By the way, bulan ni kita ada cash rebate RM2,500 untuk perodua arus SUV 7-seater yang paling mampu milik di Malaysia. Pastikan anda berurusan dengan sales advisor perodua yang paling dipercayai di Johor.